Pro 2 dah keluarkan kereta baru, Pro 2 Trust. Sekali tengok macam Yaris Cross. Berapa income yang saya nak beli Pro 2 Trust? Jom, kita breakdown. Model baru harga bermula RM76,100. Deposit kalau 10% RM7,610. Road tax RM120. Insurans kalau masih kosong NCD RM2,258. Total upfront yang kena ready untuk sebuah trust ni adalah RM9,988. Installment kita kirakan untuk 9 tahun. Jadi sebulan RM805. Kalau setahun RM9,660. Kita kira pula dia punya yearly expenses. Insurans RM2,258. Road tax RM120. Untuk servis boleh bajetkan RM600. Wear and tear, repair kan RM500. Total up yearly expenses untuk Pro 2 Trust ni adalah RM1,478. Untuk yang nak beli kereta ni, lepas tu nak make up, tukar sport rim, saya nak share sikit. Macam mana beli dulu, bayar kemudian. Jaga cash flow sambil jimatkan duit. Macam mana Senang je. Gunakan Pay Later by Grab. Boleh pilih ansuran untuk 4 bulan, 8 bulan, even 12 bulan. Ikut bajet kemampuan pembayaran kita. Jom cuba Pay Later by Grab sekarang. Campurkan yearly expenses dengan yearly installment. Maka dapatlah RM13,138. Bahagikan pula dengan 12 bulan. Jadi sebulan kena prepare RM1,094. Berapa income yang selesa? Katalah nak gunakan 30% daripada income. Sebulan income kena ada RM3,646. Kalau nak gunakan 20% daripada income, sebulan income kena ada RM5,470. Pro 2 Trust ni memang lawa. Tapi untuk adik-adik yang baru grad, yang Gen Z, relax dulu. Kira betul-betul dulu.